Dilahirkan pada 7 Oktober 2010 di Hospital Sungai Buloh, seorang permata berharga hadir dalam keluarga pasangan Encik Musi bin Misni dan Puan Marina binti Muhammad Said. Beliau memulakan langkah pendidikannya di SK Datuk Maharaja Lela. Dikenali sebagai seorang pelajar yang bersemangat tinggi dan sentiasa ceria, beliau bukan sahaja menyerlah dalam bidang akademik tetapi juga aktif dalam pelbagai kegiatan kokurikulum. Berjiwa sukan dan penuh daya saing, hobinya adalah bermain bola sepak dan permainan video. Cita-citanya cukup jelas, ingin menjadi seorang pemain bola sepak terkenal, menjadikan Allahyarham Mokhtar Dahari, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sebagai idola dan inspirasi. Dari segi kepimpinan, beliau telah membuktikan kebolehannya apabila diberi kepercayaan memegang jawatan sebagai Setiausaha Pengakap PPKI serta Naib Bendahari Kelab Olahraga PPKI. Lebih membanggakan, beliau berjaya meraih Naib Johan dalam pertandingan projek inovasi kebolehpasaran murid berkeperluan pendidikan khas 2024. Satu pencapaian yang membuktikan kesungguhan dan semangat luar biasa beliau. Atas kecemerlangan menyeluruh dalam akademik, sahsiah dan kepimpinan, maka dengan penuh rasa bangga dan penghargaan diumumkan tokoh unggul PPKI tahun 2024 dianugerahkan kepada Muhammad Muasyabil bin Musi. Kurniaan terindah dalam kehidupan pasangan Encik Zainal bin Aku dan Puan Rohani binti Muhammad Nur hadir pada tanggal 11 Januari 2007 apabila puteri kesayangan mereka dilahirkan di Pusrawi Sungai Buloh. Beliau merupakan anak bongsu daripada 5 adik-beradik. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan semangat dan keazaman yang luar biasa. Berpegang teguh pada cita-cita murninya untuk menjadi seorang pensyarah, beliau berazam untuk berbakti kepada anak bangsa, menjadikan Sir Fatih Hussein sebagai sumber inspirasi dan teladan. Moto hidup beliau, usaha takkan pernah mengkhianati hasil. Bukan sekadar kata-kata tetapi telah dibuktikan melalui disiplin dan iltizam dalam menuntut ilmu. Antara rahsia kejayaan beliau termasuklah menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia, menghormati serta menghargai jasa guru dengan kehadiran konsisten ke kelas tambahan, mendapatkan rehat yang cukup terutama menjelang peperiksaan dan berkongsi ilmu secara aktif bersama rakan-rakan. Bagi beliau, tiada istilah terlambat untuk menimba ilmu. Setiap detik sebelum melangkah ke Dewan Peperiksaan adalah peluang yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Impian yang lama tersemat di hati untuk membawa ibu dan ayah naik ke pentas meraihkan kejayaan akhirnya menjadi realiti pada hari ini. Dengan pencapaian cemerlang 9A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2024, beliau membuktikan bahawa ketekunan dan rasa hormat mampu membawa kejayaan yang gemilang. Atas ketokohan, kewibawaan serta komitmen yang tinggi dalam dunia akademik, dengan penuh rasa bangga diumumkan tokoh akademik tahun 2024 dinobatkan kepada Nur Syakila Atikah binti Zainal. Hai, Assalamualaikum. Saya Syakila, alumni SMK BKT dan candidates untuk SPM 2024. Wish all the best untuk semua student, especially 08.
menduduki SPM pada tahun ini. Jangan pernah rasa give up dan jangan pernah rasa awak dah terlambat selagi awak belum masuk dalam Dewan SPM. The main reason how I went from 5 A's to straight A's to SPM adalah adab. Adab awak dengan cikgu, dengan family, dengan orang sekeliling tu penting. Dan jangan put so much pressure on yourself. Good luck! Dilahirkan pada 5 Januari 2007 di Hospital Serdang, Selangor. Beliau merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Rosmin bin Satari dan Puan Norina binti Jumaat. Beliau merupakan seorang murid yang bukan sahaja berjiwa halus dengan minatnya dalam seni lukisan, malah berjiwa besar kerana gemar mendaki bukit dan gunung seiring dengan cita-citanya untuk menjadi seorang jurutera awam dan memberi sumbangan kepada negara. Tokoh ini bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah disenangi oleh guru-guru dan rakan-rakan kerana sahsiah dirinya yang luhur. Percakapannya yang sentiasa dihiasi dengan adab dan tutur kata yang sopan, ibarat butir-butir mutiara yang berharga, jauh daripada sebarang provokasi yang sia-sia. Beliau konsisten dalam usaha dan pencapaian, membuktikan kecemerlangannya apabila berjaya meraih 5A dalam peperiksaan SPM 2024. Namun, kejayaan beliau bukan sekadar pada kertas peperiksaan, malah terpancar dalam kepimpinannya yang menyerlah. Mula menabur bakti sebagai ketua kelas dari tahun 2020 hingga 2022, diikuti dengan peranan besar sebagai ketua pengawas dan ketua rumah sukan pada tahun 2024. Satu bukti bahawa beliau dihormati dan diyakini oleh warga sekolah. Atas sumbangan yang luar biasa dalam membentuk budaya bestari di sekolah ini, maka dengan penuh penghargaan diumumkan bahawa anugerah tokoh bestari tahun 2024 dianugerahkan kepada Amsyar Hanis bin Rosmin. Tahniah diucapkan kepada ketiga-tiga tokoh atas pencapaian cemerlang ini. Semoga kejayaan ini menjadi titik permulaan kepada lebih banyak kejayaan yang gemilang pada masa hadapan. Seterusnya menjadi inspirasi kepada seluruh warga sekolah.